Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazruddin Abdul Razak. Fokus minggu ini 3 minit bersama Japan. Berbaki 44 hari lagi, lebih 1.7 juta rakyat di Sabah akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi semasa pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-17 pada 29 November 2025. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, tarikh penamaan calon ditetapkan pada 15 November manakala tarikh pengundian awal adalah pada 25 November 2025. Jelasnya secara keseluruhan PRU Dun Sabah ke-17 akan melibatkan sebanyak 940 buah pusat mengundi merangkumi 3,645 saluran mengundi dengan memerlukan peruntukan dianggarkan sebanyak 116.8 juta ringgit. SPR telah menetapkan beberapa tarikh penting bagi PRU Dewan Undangan Sabah ke-17 seperti berikut. Yang pertama, tarikh keluar writ pada 16 Oktober 2025 pada hari ini. Hari penamaan calon 15 November 2025 pada hari Sabtu. Hari mengundi awal 25 November 2025 dan hari mengundi pada 29 November 2025. Sementara itu, beliau menegaskan proses pilihan raya negeri itu tidak akan mengganggu perjalanan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang dijadualkan bermula pada 25 November. Kita dah mengambil kira semua kemudahan logistik kita dan kita tidak ada berlaku sebarang pertindihan tempat kita mengadakan pengundian dengan tempat peperiksaan diadakan. Lagipun proses pengundian ini akan diadakan pada hari Sabtu. So insya-Allah dia tak akan bertembung dengan SPM, tidak mengganggu proses peperiksaan SPM yang telah bermula pada 22 bulan. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat khas PRU Dun Sabah ke-17 di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah di Kota Kinabalu pada Khamis. Untuk rekod, berdasarkan daftar pemilih pilihan raya DPPR terkini sehingga daftar pemilih tambahan Ogos 2025. Untuk rekod, berdasarkan daftar pemilih pilihan raya DPPR terkini sehingga daftar pemilih tambahan Ogos 2025, seramai 1,784,843 rakyat Sabah disenaraikan sebagai pengundi. Para pengundi boleh membuat semakan maklumat pengundian untuk mengetahui pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangan melalui portal temakan di mysprsemak.spr.gov.my atau melalui aplikasi MySPR Semak. Sekian 3 minit bersama Japan. Dapatkan info semasa perkembangan kerajaan persekutuan dan negeri hanya di Japan Sabah.